Ambil. Okey, kena. Mancing. Okay, kita sampai di spot kan. Rugi pula aku tak bawa ni kan. Dia orang sebarau ni. Air cantik gila ni. Aku memang tak standby ni, sebab ni pun dah lewat dalam 6.30 lebih dah. Umpan pun aku buat satu ni lagi. Tengok ni, ikat pun lebih kurang je. Memang aku tak prepare. Nak try ni. Saya try kok ada bujuk ke, haruan ke. Okay First cast of the day. Harap-harap ada manis-manis. Banyak kayu sini. Ni saja je ni aku nak test aku punya handle. Yang ni aku beli dekat TikTok lah. Murah je geng. Nak beli Go Maxxis, harga dia boleh tahan tak. Yang ni ZPI punya. Complete ni geng. Satu set knob dengan handle ni geng, RM30 geng. Mana korang nak dapat geng? Kalau korang berminat nanti aku letak di beg kuning lah. Korang tengok lawa geng. Serius geng. Okay, jom kita try. Jangan putus sudah. Ada yang ambil. Aduh, terlekat ni. Ada yang ambil ni. Aduh, tengah borak ni. Tapi dia sambar tak kena tadi. Mungkin kecil. Kita try. Jangan sangkut. Alamak, atas pokok. Ini kalau dapat pergi hujung ni yang sedap ni geng. Yang mana stop lah strike ni. Korek tepi ni. Takut dia main bau-bau daun. Betul kan. Dia main bau-bau daun kan. Tapi tak kena. Makan betul-betul lah. Tu sana pun ada. Jauh. Makan betul-betul lah. Jangan scam-scam. Dua kali geng. Ini kena muka aku rasa. Main-main ni. Makan main-main ni. Aku nak terahul sikit. Kalau dia makan lagi lah. Depan ni je. Oh. 3 kali. Tiga kali tak lekat. Ini ikan apa ni? Ada ijazah ke apa ni? Tengok geng, dia gigit ekor geng.
Sampai terkoyak ni ekor. Memang dijazah ikan ni. Memang pro ni. Dia gigit ekor je. Kurang asam ambil. Okey, kena. Ui, saiz. Ui, besar punya ni. Aku nak kecil. Bujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bujuk. Kena pujuk. Berapa kali tak? Akhirnya kena. Setelah beberapa kali memujuk. Kali keempat strike. Saya bukan kaleng-kaleng saya. Tengok bukan kaleng-kaleng saya dia. Okey, jom kita release. Jangan main nasi bujuk ni. Memang ganah. SP macam biasa kalau korang nak cari SP yang killer, bolehlah cari SP macam aku pakai ni. Iaitu UPRO K2. Dijamin kan, memang tak menyesal lah korang beli. Harga tak mahal, harga murah je. Tapi dia punya action tu, kau tengok tadi ikan mana yang nak sambar 4 kali berturut-turut. Ikan lain biasa geng, 4 kali tak kena geng, dia dah lari dah geng. Ini ambil je ekor geng, dia sambar hancur. Aku sembak kuat-kuat geng, semua tak lekat. Dah kali aku sembak slow je, lekat pula. Tadi aku nampak ada seekor lagi, tapi dia main kat ujung sana. Tak sampai aku nak baling jauh. Aku try lah, cuba. Alamak, salah aim pula. Tak sampai Tak. Ada strike. Tu. Kau bujuk, kau buat. Wak gori. Okay, itu saja video untuk kali ni. Ni pun dah gelap dah ni. Kita santai-santai je lah. Dapat strike seekor je, tak apalah. Saja je buat yang puas je, turun. Okay kan. Jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Mantap.